Okey, hari ni saya nak bongkarkan rahsia jagung saya ni sebab apa sedap. Mai sini. Okey, ni antara sebab-sebab jagung kita sedap. Pertama, jagung ni kita masak sendiri. Untuk hari ni kita punya tepung 400 pieces. So kita punya jagung kita akan buat lebih kurang dalam 3 kilo ke 4 kilo jagung. Ini saya nak bongkarkan kepada anda semua, khas kepada para peniaga pembalik. Sebab apa sedap? Okey, ni saya pakai ni margarine ataupun jenama pelangi ni. Ini yang menyebabkan jagung saya ni dia rasa lemak masin, dan bila tetamu makan ataupun customer makan pasti dia akan terngiang-ngiang dengan jagung saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Keselnya kita akan timbang, tapi kalau untuk yang 4 kg jagung ni kita akan pakai lebih kurang dalam separuh macam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau banyak, kalau lebih kurang dalam 7 kg jagung, kita akan pakai 1 kilo margarine macam ni. Okey, kita tuang dalam tu, letak dalam tu dan kita kacau je. Kan, sebab ramai dalam video kata, abang tak pakai margarine ke? Kan? Tapi sebenarnya jagung kita ni kita dah letak margarine macam ni. So kita biar gaul macam ni dan dia akan cair sendiri dalam ni. Tapi kalau rajin gaul lah sampai dia cair. Macam kita, lepas saya masak, saya akan biarkan dulu sampai di majlis ataupun tapak kita berniaga, baru kita akan masukkan margarine ni. So dia akan cair, dan bila tetamu makan ataupun customer makan memang rasa sedap. Rasa lemak-lemak masin dia memang sedap dan dia ada juicy dia. Nampak? Tu. Ni jagung kita masak sendiri tau. Kita tak pakai jagung tin. So sebab tu kita punya pembalik kita jagung memang banyak. So bila makan insya-Allah puas hati. Okey, so saya bagi resepi ni ataupun tips ni kepada para peniaga. Cuba guna jenama pelangi ni. Assalamualaikum.